kalau orang tanya Syria dah bebas ke? Saya cakap pergi tanya orang Syria, kalau Malaysia ramai kita boleh cakap melalui Facebook dan semua orang kebanyakan akan kata yes, dia dah bebas daripada cengkapan keluarga Assad lah. Sekarang dia orang boleh bercakap dengan lebih bebas dan sebagainya lah. Memang dia orang akan rasa sense of freedom lah. Tapi tak bermakna habis cerita, betul tak? Sebenarnya ini adalah satu, orang kata separuh daripada cerita dia. Berbagai-bagai nombor lah, tapi nombor yang bilangan yang besar lah. Berapa ramai yang jadi pelarian? Jutaan, 7-8 juta yang keluar, dan dalam negara tu sendiri 13-14 juta orang kata internally displaced. Internally displaced ni maksudnya dia keluar je daripada rumah dia tak ada rumah, maksudnya dia terusir lah. Kan. Dan kemusnahan, kalau kita tengok memang setengah-setengah kawasan tu memang orang kata flat, kan. Dan elektrisiti, air, makanan semua masih lagi bukan dalam macam keadaan yang biasa. Bukan bermakna bila perang dah tamat, Bashar dah hilang, bangun kita dah negara tu automatik tiba-tiba dah jadi makmur dan tak kan. Dia masih lagi diperlukan bantuan, segala jenis bantuan untuk kita tolong membangunkan lah kan. Dan alhamdulillah macam kita tengok ada beberapa negara sekitar yang memang terus offer untuk memberi bantuan. Contoh Saudi kan, kalau kita tengok Saudi ada memberi bantuan dari segi minyak, makanan dan sebagainya. Turki memang gerakan baiklah dan kerajaan Syria sekarang, mereka memang kita tahulah banyak memberi bantuan lah kan. Tapi sebenarnya rakyat Syria tu sendiri banyak lagi yang masih tinggal dalam kemah, rumah mereka tak ada kan. Banyak lagi sebenarnya yang memerlukan bantuan jugalah, perhatian kita semua juga. Betul. Kalau macam doktor sendiri lah kan, bila macam kita nak bangunkan sebuah negara ni memang ambil masa, dan pastinya terpakai jugalah dekat Syria ni kan. Dan kemusnahan yang total ni menyebabkan, kalau based on doktor cerita, kemusnahan yang total ni dia bukan saja efek kepada rakyat, dia efek kepada pemerintahan baru yang nak bina semua negara tu lah kan. Jadi kita sebagai orang awam dan Muslim ni, adakah penting tak kita punya perhatian kita, support kita kepada mereka sekarang ni? Okey, jadi betul macam Fadil kata, ialah cabaran mereka tu masih besar kan. Dan kita sebagai Muslim kan, kita cuba membantu apa yang kita boleh lah. Macam saya borak-borak dengan beberapa orang Syria yang kat sini, dia kata kalau boleh, sebab dia orang perlukan kepada tenaga profesional semua, kalau awak boleh pergi sana tolong pergi kan. Tapi mungkin susah sikit lah kita nak tolong dari segi itu kan. Jadi kita tolong apa yang termampu kan. Makanan, pakaian semua masih ada. Dia tak automatik, macam saya kata tadi, yang habisnya perang bukan secara automatik dia dah ada pakaian, dah ada baju. Itulah sebabnya orang banyak cakap, ni dah habis lah. Tak juga, betul. Maksudnya dah habis perang, alhamdulillah kan. Tapi dari segi keadaan kemanusiaan tu masih lagi kekal kan. Dia tak automatik. Ada yang pelarian semua tu dah balik bukan semua dah ada, start yang dah balik. Tapi kalau kita ikut laporan daripada UN sehari dua sebelum ni, lebih kurang 150-200 ribu lah yang dah balik. Ada juta lagi yang belum. Ya, betul. So tak sampai sejuta pun. Kalau balik tu isu kemanusiaan baru pula datang kan. Yelah, diorang nak balik, tapi kalau tempat kita musnah, tak ada tempat pun macam mana nak balik kan. Pekerjaan pula kan. Betul kan, pekerjaan, rumah, sekolah, tempat tinggal. Betul, benda-benda yang basic kan. Jadi mereka masih perlukan lah benda-benda. Kalau kita boleh tolong apa yang termampu kan. Jadi tak selesai lagi lah isu ni sebenarnya. Satu hal, perang alhamdulillah selesai, tapi sebenarnya perang pun tak selesai lagi. Adalah macam kita kata tadi, belah bahagian Kurdish dekat utara tu adalah masih lagi ada risiko pertempuran yang berlaku. Jadi Syria sekarang ni masih belum bersatu. Maksudnya dari segi politiknya kan, kekuasaan kerajaan tu masih belum lengkap lah. So ada kawasan tu lagi, itu
Turki mungkin akan cuba uruskan. Kalau macam tu doktor cakap tu, so tak semua tak hijau lagi lah. Tak hijau lagi lah. Ada satu lagi bahagian. Itu warna dia kuning. Kawasan Kurdish ni warna dia kuning kat dalam map. Yang tu dia sebenarnya nak apa? Kurdish ni dia nak autonomi. Dia kalau yang di dalam Syria lah, kalau tadi yang doktor cerita di PKK tu yang berkaitan dengan Turki. Masalahnya ahli PKK tu adalah juga ahli kumpulan Kurdish. Itu masalahnya bagi Turki lah. Itu dia tak boleh terima. Dia pakai topi lain je lah, orang yang sama pakai topi lain. Pula dah. Gitulah. So tapi dia kira sebagai orang Syria juga, betul? Ada orang luar juga. Ada orang luar daripada Iraq semua, Kurdish daripada ketua SDF tu sekarang Mazlum Abdi tu orang Turki tak salah. Jadi dia itulah, cuma Turki minta dia join kerajaan itu, settle. Tak payah nak muntah. Tak payah nak autonomi ke apa kan. Hidup aman. Tapi itulah dia orang punya projek sendiri. Jadi itu tengok macam mana dia orang akan. Ada isu macam ada orang cakap kawasan Kurdish yang kontrolnya ada berkaitan isu minyak lah, sources yang mahal. Dekat betul. Betul yang masih ada Amerika dan kawasan dekat kawasan Kurdish ni lah yang ada telaga minyak kat Syria. Untuk Syria. Tapi itulah mungkin yang susah sikit Amerika nak lepaskan dan sebagainya. Dan kalau kita doakan yang terbaik lah, kita ni tak berpihak pada mana-mana pihak, cuma kita harapkan tak ada lagi lah pertempuran kan. Kalau boleh selesai supaya diorang boleh membangunkan balik dengan segera. Dan satu lagi, masih ada kumpulan-kumpulan orang kata tinggalan penyokong-penyokong Assad. Diorang pun masih ada buat operasi ketenteraan sikit. Macam 2-3 hari lepas diorang ada buat ambush terhadap HTS dan sebagainya. Jadi negara tu belum sepenuhnya aman lah. Jadi semua kita kena ada highlight tu lah. Sentiasa ada highlight supaya kita tahu apa jadi. Betul. Dia bukan habis cerita dah. Dan kita belum sentuh lagi Israel. Benda yang obvious. Israel bila semenjak hari pertama Assad jatuh, terus dia pergi bom semua. Dia buat kerja dia pula. Dia pergi bom semua kawasan ketenteraan supaya tentera Syria baru ni tak kuat. Orang kata, adalah yang kata ini semua ejen Israel. Kan mungkin kita boleh dengar yang menjatuhkan Bashar ni semua pro Israel. Kenapa Israel bila diorang dapat je dia terus bom semua? Patut biarlah. Kalau kata dia pro Israel, kawan Israel, biarlah. Aku tak takut. Biarkan je lah. Betul. Hakikat dia, kalau kita follow dia punya diskurs, pada masa hari-hari sebelum tu lagi, diorang media Israel dah cakap, ini bahaya ni kalau diorang dapat gulingkan Bashar. Sebab apa? Sebab kita tak kata Israel sokong Bashar ataupun mereka allies, tapi obviously Israel akan lagi selesa dengan satunya musuh yang lemah yang diorang dah kenal lama. Itu keluarga Assad tu. Keluarga Assad lah. Memanglah Assad dengan Israel bukan kawan, kita tak kata begitu. Cumanya Israel tahu Assad tak mampu buat apa-apa dan lebih kurang stabil lah. So dia tak risau. Tapi bila masuk orang yang baru ni, kebanyakannya Islamis kan kerajaan sekarang. Dan kita tahulah, orang Islam secara amnya ni dengan Israel tak kisahlah apa secara rasminya dalam tu cakap, tapi kita semua tahu deep inside apa kan. Betul. Dan Israel pun cakap macam tu juga. Dia kata kerajaan baru ni not to be trusted kan. Dia bom sana sini tu kan. Dan itulah, dan orang mungkin kritik kerajaan baru ni sebab macam tak bertegas kepada Israel, walaupun Israel ambil tanah di sikit semua. Tapi cuba kita letakkan diri kita dalam kasut diorang. Pemerintah baru ni. Negara hancur kan. Elektrik tak ada, apa tu semua tak ada kan. Dan mungkin fokus diorang mungkin adalah nak bina kekuatan balik semula kan. Dan itu adalah satu perkara yang logik saja kan. Kan. Kita tengok macam mana lah, kita cuba bagi mereka sokongan semua kan? Jangan disebabkan Israel satu isu je kita kata ini semua ejen Israel, kita tak boleh menyumbang, kau menyokong ejen Israel dan sebagainya. Tak kalau balik pada cerita doktor masa awal-awal revolusi tu, dia macam apa penentang rakyat ni ditolak supaya di Idlib kan. Kalau nak ikut tu boleh je dia perang, tapi dia kekal stay, dia plan, and dia dapat balik. Betul. It could be the same punya strategi juga kan. Taktik kan. Taktik kita tak faham kan. Yalah, kita bina kekuatan kan, kita ambil peluang kan. Kita ni bukan nak kena berperang sepanjang masa kan. Kita kena ada taktik, kita kena ada strategi lah kan. Kalau dari sekarang, contoh kalau sekarang dia orang terus isytihar perang kepada Israel,
kan kita kita tengok kita tak naklah korban yang terusan kan. Orang Syria 14 tahun dah berperang, betul, hancur semua jadi kan, pelarian berjuta kan, betul. Kita tak boleh lah nak judge, kita tak boleh dah nak judge kenapa kau sekarang kau tak serang Israel. Tak adil lah, tak ada dalam shoes dia, kita tak ada kasut kan. Bagi dia orang bagi masa tengok macam mana. Kalau baca hari ni ke semalam ke, Israel punya government ada orang ada buat laporan, dia orang sendiri kata ada risiko peperangan dengan Turki di Syria, sebab dia tahu sekarang kerajaan Syria atas sokongan Israel, sokongan Turki kan. So dia orang tengok dalam beberapa masa depan ni, bila negara Syria tu mungkin makin kuat dan sebagainya, dia orang kata ada risiko. So memang yalah, kalau kita tengok memang kita pun tahu, kalau kita tengok pun kita pun tahu ni dia akan ada something lah. Cumanya bila kan. Jadi kita kalau boleh jangan tak perlulah kita nak nak kutuk kata siapa yang melawan Bashar ni sokong Israel dan sebagainya. Mungkin dia terpengaruh dengan geopolitik juga. Mungkin kan. Adakah kita nak katakan nyawa ataupun kehormatan orang Syria tu kurang daripada orang Palestin? Okey, kita sokong Palestin, tapi kenapa kita tak sokong orang yang dibunuh sendiri, yang ditindas juga kan? I mean, semua saudara kita se-Islam. So patutnya kita patut sokong dua-dua lah kan. Yang selalunya orang yang binari ni, pandangan binari ni adalah orang-orang kalau di pro Russia ke pro. Orang yang binari tu apa Dr.? Maksudnya kalau tak sokong Iran, maksudnya sokong sokong Israel. Kalau kita anti Bashar, ni mesti geng ni. Ni mesti geng Israel. Padahal kita cerita isu kemanusiaan dan nyawa orang ni. Macam mana dia boleh letak? Betul. Doktor cerita tu nak make sense lah, sebab macam mana dia boleh letak nyawa orang tu atas idea of politik, which one kan? Itu binari lah, maksudnya kalau kau tak ni, kau ni. Dia tak boleh nak kita cuba expand sikit lah kan, kita tengok kan. Benda kadang-kadang lagi complicated, dan kalau boleh kita cuba tanya kawan-kawan kita kat Syria semua, atau kawan-kawan Syria, ramai orang Syria kat Malaysia ni kan, apa pandangan dia orang. Dan of course dia orang pun tahu, dia orang pun sedar benda-benda ni, tapi fokus lebih kepada nak bina negara kan. Sebab tu perhatian kita berterusan tu penting. Betul. Kan, sebab kalau dia orang boleh prosper kan, satu lagi negara Islam yang membangun kan, yang makmur kan, bagus untuk umat Islam secara amnya kan. Betul lah. Saya pun dapat idea baru, apa pandangan binary tak ni tu. Betul. Macam untuk doktor sendirilah kan, sebabkan isu Syria ni, satu dia dari tahun 2011 sampailah sekarang, lepas tu sekarang dengan isu Israel dan pelbagai isu-isu politik semua tu, dan kita macam doktor sendirilah, doktor rasa kat mana orang Malaysia nak dapat sumber yang terbaik untuk kita faham, dan kita tak adalah kita letakkan nyawa orang tu, negara orang tu berdasarkan idea politik ke apa. Kita nak cerita pasal isu kemanusiaan, nak bangunkan negara. Untuk doktor sendiri lah, kat mana tempat terbaik untuk rakyat Malaysia ni nak dapatkan pada pandangan saya lah. Zaman sekarang ni kita dapat banyak akses kepada pelbagai sumber kan, berlambak kan. Jadi okeylah, secara amnya ni saya punya orang kata prinsip peribadilah, kita kena tahu sumber mana yang kita ambil. Maksudnya kita kena tahu apa dia punya bias dia kan. Sumber ni dia actually bias ke mana, sumber ni dia bias ke mana. Jadi kita ambil semua, kita baca, dan kita cuba letakkan against punya bias lah. So macam mana tu, berat tu agak berat lah. Macam mana tu kan, maksudnya kalau orang ni dia pro Assad dan dia cerita benda baik ataupun dia cerita benda buruk pasal pemberontak, so kita kena tengok adakah betul, contoh macam itulah. Tapi secara amnya, kalau boleh kita ambil daripada berita orang yang berada di sana juga, di sana lah, di dalam Syria. Sekarang ni kita boleh akses banyak kan, macam pemberita-pemberita daripada Syria dan sebagainya. Sebahagian mereka pun cakap bahasa Inggeris dan sebagainya. Kita ambil dan kita bandingkan dengan berita-berita lain. Dan yang terbaik kalau kita boleh tu, kita jumpa, kalau kita nak berborak ke apa, cuba tanya pendapat rakan-rakan Syria kita kat sini semua kan. Kalau kita dapat satu berita yang orang kata ialah kita tak sure ke apa, boleh tanya dia orang apa pendapat dia orang dan sebagainya. Jadi zaman sekarang ni saya
saya pun tak boleh nak cakap ada satu portal berita yang sahih 100% ke. Sebab kadang-kadang ada juga berita yang nampak macam simpatetik tapi diorang lebih kepada sensasi pula. Maksudnya tak semestinya semua berita yang simpatetik tu sahih 100% juga. Kadang-kadang kalau dia nak engagement lebih ke, mungkin dia konar sikit ke apa kan, jadi sensasi. Jadi memang soalan yang bagus lah. Nak kata nak dapat 100% tu, saya pun tak boleh nak kata saya punya maklumat semua 100%, tapi kita cuba sebaik mungkin lah untuk kita tapis sendiri kan. So semua memang ada kena, kita kalau nak dapat apa-apa berita tu memang kita kena ada timbang tara betul, juga. Betul. Jangan yang pastinya jangan terus tekan share bila dapat baca. Kan? Try untuk verify sikit, especially berita-berita yang nampak macam terlalu sensasi ke apa kan. Yalah, sebab kan sekarang ni macam cerita macam apa, pemerintahan di Syria tu Islami sangat ke apa kan, jadi banyak sangat berita kan, jadi memang kita kena tapis lah. Betul. Jadi untuk ada soalan berat sikit untuk saya personally lah ni. Macam untuk doktor sendirilah kan, cakap adakah sektor kemanusiaan ni penting untuk negara Syria yang nak bangun balik ni? Adakah sektor kemanusiaan itu sangat penting? Pada pendapat saya memang masih kekal penting dan relevan selagi mana, sebab sekarang Syria ni masih satunya perang satu, kemusnahan sebabkan peperangan satu, dan orang-orang bilangan pelarian dalam negeri dan luar negeri satu, memang mereka memerlukan. Satu lagi secara ekonominya, Syria ni masih lagi di bawah sanctions, di bawah apa? Sekatan. Masih di sekatan. Ya. Itu yang kerajaan baru ni import semua. Ya. Minyak, peralatan-peralatan itu sini semua kan masih lagi bawah sekatan. Jadi bukan dengan ialah kita expect kalau tukar kerajaan tak. Jadi keadaannya masih lagi dalam keadaan yang tak berapa baik lah. Sebab tu kita tengok apa ni, ialah kerajaan baru sekarang ni bertungkus lumus buat lawatan diplomatik dan sebagainya. Dia orang nak cuba untuk untuk mengangkat sekatan tu lah. Jadi definitely memang memerlukan lagi. Memang sektor bantuan kemanusiaan ni masih berterusan. Masih berterusan. Kalau kita tengok kemusnahan tu memang kemusnahan yang meluas. Banyak bandar-bandar pekan-pekan memang tak ada penghuni, kosong disebabkan kemusnahan. Jadi mereka perlukan untuk pembinaan semula kan, makanan pun definitely kan, banyak macam kita kata masih banyak lagi yang tinggal di kemah-kemah dan sebagainya kan. Orang kat Damascus masih beratur untuk mendapatkan roti. Orang di capital, orang di apa tu, di bandar utama kan, di ibu negara masih beratur untuk mendapatkan bekalan roti. So maksudnya dia bukan belum lagi lah dalam keadaan yang kata makmur. Jadi memang kalau saya rasa mereka memang memerlukan dan sangat bergembira lah kalau kita ni saudara-saudara mereka ni yang masih lagi cuba untuk membantu apa yang kita mampu lah. Terima kasih doktor. Itulah. Terima kasih doktor atas masa doktor, info yang doktor berikan, pandangan doktor terhadap isu Syria ini, dan kami di Check Corner ni sangat besar hati lah untuk dapatkan info-info ni, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Nanti kita akan sembang lagi. Kita rasa kalau boleh ni, rasa nak cerita isu Syria ni kena panjang lagi. Geopolitik ni sangat menarik saya rasa kan. Kita boleh cerita lagi lah. InsyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan, itu saja untuk kita hari ini di Chat Corner bersama Zira. Assalamualaikum.